time passing by slowly fades away. I've been trying not to make all the same mistakes. We weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. Can't deny all the chances I didn't take, but I survived without the promises you didn't make. I know we weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. Something amazing inside your eyes. Stay here again. Stay here again, again, again. So you say one more time, and suddenly nothing is a surprise. Stay here again. Stay here again. We never said goodbye. We never thought it'd be over for us tonight. But finally found you. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never thought it'd be over for us tonight, tonight, tonight. But finally found you. We never said goodbye. I pray we survive. You finally made me realize I want you again. I need you again, again, again. So you save one more life, and it's been nothing but a surprise. You're
it, but I just don't know why. Painting a picture that I can't see, this falling from grace got me on my knees. Oh, just looking for some meaning. Velvet sky, I don't think I can do this. But before I die, I wanna make a difference. She said, don't you cry, your heart won't fly, but the clock is ticking still. The velvet sky, I gotta make a difference. When I rest my head, shut my eyes to sleep. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat petang kepada anda semua yang sedang mendengarkan Radio KPKT. Baik, kembali bersiaran bersama dengan saya Anas. Untuk petang ini kita dalam segmen Kepoci KPKT. Baik, untuk petang ini kita bawakan satu topik ataupun satu penganjuran persidangan hartanah bagi tahun ini buat kali 2026 edisi kali ini, iaitu ARAC. Untuk mengetahui lebih lanjut kita akan bersama dengan Encik Tarmizi Abdul Rahman, iaitu selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Perumahan di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum Encik Tarmizi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas panggilan. Saya sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat pertama kali kita bersiaran kat sini. Ya, first time. First time. Mungkin first time untuk yang untuk banyak kali lepas ni kot. Mungkin. Lepas ni dah tahu, kita jemput lagi lah. Okey. Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan Encik Tarmizi, kita ingatkan kepada pendengar-pendengar kita yang mana mereka semua boleh mendengarkan secara lebih mudah dengan muat turun saja aplikasi Radio KPKT di Google Play bagi yang menggunakan Android, dan bagi yang menggunakan iOS pun kita ada, tapi muat turun saja aplikasi Radio Garden di App Store, dan kemudian dah download tu boleh buat carian Radio KPKT. So selepas ini kat mana-mana pun kita boleh dengarkan Radio KPKT. Mudah je kan? Dan juga bagi anda yang belum lagi mengikuti kami di social media, boleh ikuti kami Radio KPKT di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Cepet-cepatlah follow, like dan share, okey? Kalau boleh komen lah juga kan. Nanti kita akan reply satu-satu. Dan juga petang ini seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung menerusi Facebook Live Radio KPKT. Di mana mungkin anda yang sedang mendengar ni nak tengok lah kan tetamu kita yang segak dia petang ni, cik. Gelak Encik Tarmizi kita. Alright, boleh tonton di Facebook Live kita, dan juga mungkin anda ada persoalan ataupun pertanyaan ingin yang diajukan dengan Encik Tarmizi, boleh. InsyaAllah kita ada masa nanti kita akan bacalah satu persatu. Baik Encik Tarmizi, kita nak mulakan kita punya perkongsian tentang AREC, iaitu ASEAN Real Estate Conference 2026. Bila sebut tentang orang kata pasal hartanah ni lah, mesti ramai yang terbayang-bayang orang kata bangunan tinggi lah kan. Lepas tu pelaburan bernilai yang berjuta ringgit kan. Tapi kali ini ada satu persidangan besar peringkat serantau yang bakal berlangsung. Kita nak tahu jugalah apa sebenarnya cerita di sebaliknya. Mungkin Cik Tarmizi di awal ini mungkin boleh kongsikanlah sedikit apakah sebenarnya ASEAN Real Estate Conference atau singkatannya AREC 2026 ini, dan apakah objektif utama penganjuran AREC kali ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Radio KPKT pada petang ini. Terlebih dahulu saya akan terima kasih lah atas peluang dan jemputan dan peluang lah untuk saya mewakili pihak BR Bahagian Perancangan Perumahan untuk berkongsi
mengenai AREC tahun 2026. Mhm. Untuk makluman semua, pada tahun ini kita akan menunjuk sekali lagi lah. AREC untuk makluman ialah kali kedua. Kita kali pertama anjurkan pada tahun lepas masa kita menjadi orang kata host lah ASEAN. So kita ada atas orang kata idea dan juga buah fikiran yang berhormat menteri kita sendiri untuk kita mengadakan ASEAN Real Estate Conference. So ini adalah kali kedua, di mana untuk tahun ini kita akan adakan pada 29 Julai hingga 1 Ogos. Hujung bulan ni lah. Yes, 1 Ogos 26, bertempat di MITEC, di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, Kuala Lumpur. Yang mana secara ringkasnya kita jadikan AREC ini satu platform platform yang akan menghimpunkan semua pembuat dasar, player-player industri dan industri tanah lah, yang bukan sahaja dari peringkat Malaysia tapi juga dari peringkat ASEAN dan juga peringkat antarabangsa. Ini adalah antara objektif kita lah, mana kita ingin kita untuk menjadikan satu platform kepada mereka semua ini, termasuk golongan profesional yang mana boleh memberikan satu orang kata bentuk pertukaran pengetahuan lah kepada semua yang dapat hadir. Dan juga kita juga akan mengadakan satu sesi berkongsi pengalaman lah berkaitan isu-isu perumahan di peringkat Malaysia juga dan antarabangsa. Dan bukanlah satu way, orang kata two way communication lah kan. Kita memberi pandangan dan jawapan. Dan Cik Tarmizi, bila saya tengok lah kali ini temanya adalah rethinking real estate housing with heart. Rasa tersentuh pula bila main hati ni kan. Bunyi macam sangat berjiwa je, penuh dengan empati kan. Dan jarang kita dengar isu hartanah ini dikaitkan dengan hati ni. Jadi kita nak tahu jugalah Cik Tarmizi, apa orang kata kelainan ataupun keistimewaan AREC 2026 ini kalau dibandingkan dengan edisi-edisi yang sebelum ini. Alhamdulillah, kalau ni semua rasa catchy dengan tema kan, rethinking real estate housing with hearts. Mana kalau hearts ni lebih orang kata apa, satu orang kata perasaan lah untuk kalau bercakap pasal hati ni, di mana tema tahun ni memang bawa kita satu tema yang mesej cukup jelas lah. Kalau kita bercakap tentang tanah ataupun perumahan secara khususnya, kita tak nak lagi melihat perumahan ni hanya satu orang kata tempat tinggal lah. Bukan, kita nak satu tempat tinggal hanya untuk tinggal, tapi ia akan menjadi satu kediaman yang akan merangkumi untuk semua aspek. Kerana kita sebenarnya tahu, kalau tinggal satu tempat ni, kita nak satu tempat yang orang kata sejahtera kan, dapat tinggal dengan selesa. Jadi di sini kita menjadikan tema ini sebagai satu pembangunan yang mengetengahkan kepentingan inovasi dan teknologi itu sendiri, supaya menjadikan tempat itu satu yang lebih kondusif lah. Kita tak nak lagi dengar apa kata isu-isu kalau kita tempat tinggal ni satu persiaran yang amat bising, tidak selesa kan, kadang yang sempit. Tapi kalau tengok daripada tema ini, kita nak menjadikan satu yang lebih kemanusiaan lah, lebih manusiawi, dan mana pendekatan yang lebih seimbang antara menggabungkan perhiasan masa hadapan dan juga komitmen yang kukuh lah daripada semua, dari pihak developer, pembeli dan juga semua player industri lah. So mungkin untuk masa hadapan kita juga melihat kepada pembangunan perumahan ini atau hartaman ini lebih kepada yang ikut sesuai keadaan teknologi kini, mana kita gunakan AI lah untuk kita membina satu teknologi perumahan yang lebih maju, yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Dan untuk AREC kali ni, Cik Tarmizi, mesti ramai orang kata antaranya pendengar dan juga penonton kita yang sedang tonton di Facebook Live kita ni, yang ingin bertanyakan tentang pengisian program. Yalah, kita nak tahu jugalah apa aktiviti yang ada kan. Jadi mungkin Cik Tarmizi boleh kongsikan juga antara pengisian utama yang paling orang kata menarik sekali lah untuk dinantikan untuk AREC kali ni. Of course, dah pasti kita akan cuba membuat satu orang kata program yang menarik lah. Kita sebab kalau tengok tu orang kata sektor hartanah ni satu topik yang agak berat lah. Bukan semua dari segi golongan daripada peringkat muda sampai ke menengah dan juga yang berusia, tapi namun kita lihat juga dari segi keperluan untuk perumahan itu sendiri. Kita melihat ialah golongan muda sekarang ni, kita dah mula memikirkan bagaimana nak memiliki rumah.
So dari situ kita telah merangkumi 3 komponen utama lah kita tetapkan. Kita telah plan 3 komponen utama, itu RF Forum. Okay. Yang kedua ialah RF Business Matching dan juga RF Exhibition. Okay. So setiap fokus ni forum komponen ini punya fokus yang tersendirilah. Sebagai contoh kita tengok RF Forum. Bagi RF Forum ni kita akan adakan, sebelum tu saya nak maklumkan bahawa majlis perasmian untuk RF ini ialah pada 30 Julai. 30 Julai. Khamis. Ya, hari Khamis yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT sendiri. Okay. So bagi RF Forum kita akan mengadakan satu sesi orang kata forum lah antara yang mana kita telah tetapkan panel. So antara panel yang kita akan ketengahkan, yang kita akan tampilkan ialah YB kita sendiri. YB kita sendiri sebagai panel. Yang kedua kita juga menjemput CEO Sandabi. Dan yang ketiga ialah panel daripada Menteri Perumahan dan Luar Bandar China itu sendiri, Mr. Ni Hong. So 3 panel ini yang kita telah kena pasti lah untuk kita bawa pada forum lah. So ini akan menjadi satu forum yang menarik lah untuk diikuti. So tema untuk forum ini lah sama tema RF kita pada tahun ini, itu Rethinking Real Estate Housing with Hubs. So catchy mana dia punya tema tu. So kita akan nak lihat bagaimana sektor hartanah ni pada masa hadapan, di mana kita tahu kita akan dapat mendengar lah dari segi pertukaran idea antara 3 panel inilah. Di mana kita tahu China ni bukan satu negara yang lebih orang kata maju dari segi teknologi perumahan. Di mana kita sekarang ni cuba melihat dari segi sektor hartanah ni satu sektor yang orang kata membawa banyak pulangan lah kepada setiap negara, di mana kalau kita lihat dari segi sektor perumahan itu sendiri, ia akan melibatkan lebih 200 industri. Dari segi perbankan, dari segi pembiayaan semualah, dari segi penyediaan barang mentah, orang kata dari segi sumber manusia. Okay. So di sini forum ni kita menyasarkan untuk menyasarkan kehadiran lebih 500 peserta lah. Di mana kita akan jemput segi semua kementerian, agensi kerjaan dan juga pelajar-pelajar dari segi dan juga ahli akademik lah daripada IPTA dan juga IPTS. Untuk makluman juga forum ni kita buat secara percuma saja. Cuma boleh datang untuk hadir pada pagi tersebut untuk register dan boleh masuklah untuk sama-sama menyertai forum ni. Okey. Okey. So yang kedua kita ada komponen kedua itu ada business matching. Okay. Business matching ni kita telah, seperti yang kita tahu, kita telah ada kepada tahun lepas, yang mana pada tahun lepas kita telah menghimpunkan orang kata penjual-penjual lah dari segi barang-barangan ataupun komoditi berkaitan dengan hartanah, yang mana pada tahun lepas kita telah berjaya membuat sebanyak 285 juta transaksi dari segi business matching lah antara syarikat luar dan dalam negara lah. Ini yang tahun lepas kan? Ya, tahun lepas. So, tahun ni kita target mungkin jumlah yang lebih besar lah. Lebih tinggi lah lebih tinggi daripada kita capai pada tahun lepas. Okey. Sebab pasaran ni kita melihat hartanah ni bukan hanya meliputi di sektor asas saja. Kita lebih lihat pada pihak antarabangsa lah. Okey. Dan yang ketiga kita juga ada sesi exhibition. Itu pameran. Itu pameran hartanah ataupun kita lebih khusus pada pameran perumahan lah, di mana kita telah menyediakan satu dewan yang agak besar untuk kata industri player pemaju perumahan untuk sama-sama orang kata mempromosikan projek-projek perumahan yang mereka ada, yang mana kita juga di sini kita akan menyediakan satu pavilion yang agak besar untuk pemain-pemain di negara China. Saya boleh nyatakan lebih 20-25 syarikat dari China akan menyertai exhibition ini, yang mana akan mempamerkan apa teknologi-teknologi terbaru lah yang boleh orang kata berkongsi dengan industri player di pihak Malaysia. Yang boleh digunakan di Malaysia kan. Okey. Dalam exhibition ni juga kita ada
pavilion KPKT itu sendiri. Aha. Pavilion KPKT di mana akan memuatkan agensi dan juga jabatan-jabatan pihak di bawah KPKT sendiri lah, seperti Prima, SPMB dan juga JSPN semua lah. Okay. So untuk kali ini juga, selain daripada sektor hartanah, kita juga memperkenalkan aspek pengurusan sisa pepejal dalam sektor pembinaan, di mana sebelum ni yang kita tahu pengurusan sisa pepejal lebih kepada sisa-sisa daripada rumah. Tapi kali ini kita melihat kepada kepentingan dari segi sisa-sisa pembinaan itu sendiri. Macam mana ini kita uruskan supaya lebih Betul, saya pun terfikir. mana hasil-hasil pembinaan yang lama yang mana kita perlu uruskan secara lebih, orang kata Teratur. lebih teratur, lebih hijau lah, lebih hijau. Okay. So itulah kita akan muatkan dalam sesi dalam program adat kita pada tahun ini. Dan tadi pada awal tadi Cik Tarmizi ada cerita siapa sahaja yang boleh join, dan mungkin ada penonton dan pendengar kita yang tertanya lah, orang awam macam kita ni boleh join sekali ke? Boleh datang ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kita memang alu-alukan lah kehadiran dari segi orang ramai yang mana berminat untuk hadir ke adat kita. Berarti kita ada satu tarikan lah. Yang mana yang berhasrat untuk memiliki rumah, kita ada satu tarikan. Nanti saya akan umumkan sekejap lagi. Okey, macam dah spill sikit tu kan. Kita tak tahu tadi. So jadi orang awam pun boleh join kan, dan terbuka, maksudnya masuk pun percuma sajalah untuk exhibition. Okey, baik. Kita nak sambung selepas ini, kita nak tahu lagi banyak lagi, dan kita nak tahu yang Cik Tarmizi akan spill tu nanti. Selepas ini, jadi kita nak berehat seketika, Cik Tarmizi. Alright. So anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Jom kita dengarkan dulu lagu hentian ini daripada Ekspedisi. Tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau, zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Bang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa? Kali mati saya pagi tadi saya mari sini, lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dengan pejabat. Tolong apa? Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Saya dah lewat dah ni. Kaunter bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play PBT. Kalau nak buat download aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang mendaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan. Bumi pun nak healing kan? Persidangan Hartanah ASEAN 2026 atau Asian Real Estate Conference AREC kini kembali. Bermula 29 Julai hingga 1 Ogos 2026 bertempat di MITEC, Kuala Lumpur.
terokai idea dan dengar perkongsian daripada pemimpin industri dan pakar antarabangsa dalam Forum AREC pada Jumaat 31 Julai 2026. Serta terokai inovasi dan teknologi terkini masa depan sektor hartanah dari 29 Julai hingga 1 Ogos 2026. Menampilkan lebih daripada 600 pempamer dari seluruh rantau ini. Jom sertai kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana. Persidangan Hartanah ASEAN 2026 atau Asian Real Estate Conference AREC kini kembali. Bermula 29 Julai hingga 1 Ogos 2026 bertempat di MITEC, Kuala Lumpur. Terokai idea dan dengar perkongsian daripada pemimpin industri dan pakar antarabangsa dalam Forum AREC pada Jumaat 31 Julai 2026. Tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau, zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Dalam segmen Kipoci KPKT bersama dengan saya Anas dan juga kita masih bersama lagi dengan Encik Tarmizi. Itu timbalan setiausaha bahagian di bahagian perancangan perumahan KPKT. Baik Encik Tarmizi, kita nak teruskan lagi dengan perkongsian kita berkaitan dengan AREC ini, persidangan hartanah yang bakal berlangsung pada hujung bulan ni ya. InsyaAllah. Dan baiklah, kalau diikutkanlah banyak betul orang kata faedah yang boleh kita dapat daripada persidangan macam ni. Bagi mereka yang masih lagi orang kata ragu-ragu nak join tu, boleh datang je. Dan mungkinlah kita nak tahu juga apakah pengisian yang penting yang ada dan kenapa orang ramai rugi sangat kalau orang kata melepaskan peluang yang ada untuk sertai AREC untuk kali ini. Untuk makluman pendengar juga, AREC pada tahun ini seperti mana yang pada tahun lepas lah, kita akan buat bersekali dengan Arkidex, iaitu satu pameran yang mana melibatkan, yang akan dianjurkan oleh pihak Persatuan Arkitek Malaysia, yang mana akan menghimpunkan industri player lah, berkenaan dengan segi design apa semua. Dan kita ini, Arkidex ni merupakan tahun yang ke-25. Satu pameran yang dah betul-betul established, yang akan kita join bersama pada tahun ini. So dari situ kita melihat betapa besarnya lah program Arkidex ini, yang mana kita akan sama-sama dengan program ini. So dalam AREC ini kita, sebenarnya yang saya sebutkan tadi, ada 3 komponen utama. Dari segi AREC Forum ni memang kita tumpukan kepada lebih kepada perkongsian ilmu lah, daripada panel yang saya sebutkan tadi lah. Okey, di situ kita akan melihat orang kata teknologi baru lah, yang mana bagi pihak-pihak industri dan juga pihak-pihak ahli akademik dan juga pelajar-pelajar, di situ kita boleh belajar dan juga mengetahui ilmu-ilmu yang orang kata teknologi terbaru yang ada dalam industri perumahan pada masa sekarang atau juga pada masa hadapan. Okey, untuk yang komuniti perniagaan pula, AREC Business Matching, ia merupakan satu platform lah kita untuk bina jaringan dan juga meneroka peluang perniagaan, bukan sahaja dalam negara kita,
bukan saja di peringkat serantau ASEAN, malah di peringkat antarabangsa. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita ada orang kata business networking dengan negara-negara luar ni, terutama negara China, ia akan membantulah dari segi peluang perniagaan yang boleh dikembangkan oleh terutamanya oleh industri pemain industri dari negara kita lah. Ini peluang terbaik lah untuk membina satu rangkaian bisnes yang lebih meluas. So dari situ juga kita untuk menggalakkan mereka untuk hadir ke AREC exhibition ni, kita ada sebenarnya saya sebut tadi ada pavilion KPKT yang mana kita ada di bawah kita ada Prima yang mana jugalah bukan satu pemaju hartanah lah, yang mana akan juga menawarkan projek-projek perumahan yang terbaru dari pihak Prima, dan juga kita ada SPMB yang mana menawarkan orang kata kalau siapa yang ada tanah boleh memohon untuk program rumah mesra rakyat, yang mana kita buka peluang kepada yang hadir, kepada yang orang ramai yang berminat lah untuk hadir untuk mendapatkan peluang ni. So dari situ kita merasakan bahawa program ini bukan satu peluang lah kepada semua, tak kira peringkat umur dan juga profession dan juga untuk kita sama-sama mendapatkan orang kata pengetahuan berkenaan dengan hartanah. Okey. Baik, dan kita nak tahu jugalah orang kata apa, setiap penganjuran yang hebat itu pasti ada kejayaan dia pada masa lalu. Kan. Jadi kalau kita tengok pada AREC pada tahun lepas bersempena dengan ASEAN, pengurusian ASEAN kan, dengan kejayaan, dengan sambutan luar biasanya. Mungkin Cik Tarmizi boleh kongsikan juga apakah orang kata antara kejayaan manis untuk tahun lepas yang menjadikan orang kata pembangkit ataupun asas kukuh untuk penganjuran edisi 2026 kali ini. Okey. Disebabkan kejayaan kita menganjurkan AREC pada tahun 2025, ini telah menjadi satu orang kata inspirasi kepada kami yang mana telah diminta oleh pihak kementerian untuk keadaan sekali lagi lah pada tahun ini. Sebenarnya kita merancang untuk pada tahun lepas saja sebab kita sebagai Malaysia sebagai pengurusan ASEAN so kita adakan AREC ini, tapi namun disebabkan kejayaan kita telah sampai pada tahun lepas, kita merasakan bahawa ada keperluan untuk kita laksanakan pada tahun ini. So dari segi kejayaan kita yang saya boleh sampaikan pada hari ini, maklumat pada hari ini ialah kita dari segi kehadiran pengunjung itu sendiri. Yang pertama dari segi kehadiran pengunjung, lebih daripada 50,000 pengunjung. Ramai. Yang hadir pada tahun lepas, yang bukan saja dari peringkat ASEAN juga daripada negara kita, malah daripada 110 buah negara. 110 buah negara pengunjung telah hadir pada AREC pada tahun 2005. Okey. Dan juga dari segi penyertaan syarikat, lebih daripada 850 syarikat telah menyertai AREC pada tahun lepas. So kita merasakan atas kejayaan inilah kita mengadakan sekali lagi AREC 2026 yang kita berharap dengan lebih kejayaan lah dari segi kehadiran pengunjung, dengan penyertaan lebih banyak syarikat lah yang hadir pada 2026. So bagi kami angka ini menunjukkan minat dan keyakinan lah, yang cukup tinggi terhadap sektor hartanah dan juga pembinaan di sektor di rantau ini. Dari segi AREC Business Matching yang mana kita mengadakan pada tahun lepas, yang mana kita adakan selama 1 hari. So sebanyak 60 sesi padanan perniagaan yang telah berlangsung di mana melibatkan 19 buah syarikat. 19 syarikat pembeli luar negara daripada negara Indonesia, daripada negara Vietnam, Myanmar dan juga Republik China sendiri bersama lebih 25 syarikat tempatan. So daripada 60 sesi padanan tersebut, kita telah berjaya menghasilkan sebanyak anggaran potensi jualan ekspor sebanyak 242 juta. So pada tahun ini kita menjangkakan jumlah ini akan terus meningkatlah. Sebabkan dengan jumlah penyertaan syarikat yang rasa lebih banyak pada tahun ini. So kita menjangkakan angka ini akan meningkat dan lebih tinggilah pada tahun ini. So atas sebab itulah kita merasakan ada keperluan dan kepentingan untuk kita adakan AREC pada tahun ini sekali lagi. Dan juga tahun akan mendatang. So maksudnya tak adalah kira tahun depan belum tentu lagi lah hadir.
Mungkin orang kata setiap setahun sekali ke Ya. kan. Itu pun belum pasti lagi. Yes. Baiklah, kalau kita tengok jam kita pun sudah menghampiri di minit-minit terakhir, yang memandangkan masa pun mencuburi kita. Tapi sebelum kita nak mengakhiri orang kata perkongsian kita pada petang ini, mungkin Cik Tarmizi ada orang kata mesej terakhir ataupun harapan utama daripada pihak penganjur sendiri untuk persidangan AREC 2026 yang bakal berlangsung pada hujung bulan ini. Okey. Kami mengharapkan, amat berharaplah, AREC 2020 ni akan menjadi satu platform yang lebih meluas, lebih relevan, yang mampu untuk membawa negara-negara selantau ASEAN dan juga antarabangsa bergerak bersama dalam membina masa depan yang lebih baik, yang sektor hartanah lebih mampan, lebih eksklusif, lebih berdaya tahan. So kami berharap dalam sepanjang penganjuran AREC per tahun ini tidak hanya terhenti di meja forum saja. Mungkin lebih daripada itu, mungkin ada business matching secara virtual, mana syarikat-syarikat yang menyertai ini akan lebih orang kata bina jaringan lebih luas lah. Mana tidak hanya terhenti di AREC 2026. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya ada apa orang kata sesuatu yang saya ingin kongsikan lah, Ha. yang kami ingin umumkan lah di sini, terutamanya kepada yang berhajat untuk membeli rumah dan juga memiliki rumah lah. So bagi AREC tahun 2026 pada tahun ini, yang mana kepada yang ingin membeli rumah, ingin saya maklumkan bahawa syarikat-syarikat pemaju perumahan yang menyertai AREC Exhibition yang mana menawarkan rumah-rumah projek-projek perumahan yang mereka ingin promosikan atau jual semasa program ini akan menawarkan diskaun sebanyak 10%. Wow. Kepada pembeli rumah. Sebenarnya persidangan hartanah ASEAN AREC 2026 yang mana kalau kita tengok 10% ni agak tinggi. Betul. Dan kalau kita tengok harga, kalau kita ambil harga rumah pemilik kalau 300,000, mungkin 30,000 kita boleh dapat harga yang lebih murah lah. So saya rasa ini satu orang kata peluang lah kepada peluang kemasan, terutama kepada orang awam lah, yang mana ingin berhajat untuk memiliki rumah. Ini peluang terbaik untuk hadir dan juga melihat promosi-promosi perumahan yang ada di sepanjang AREC 2026. Dia tak ada syarat Cik Tarmizi? Tak ada. Kita harga rumah kita buka, tidak hanya terikat pada 300,000 saja, bukan mobil kita buka bergantung kepada pemaju perumahan yang mana mereka ingin tawarkan semasa AREC 2026. Tapi hanya pada AREC sahaja? Yes, yang hadir di AREC sahaja kita tawarkan orang kata 10% ini, diskaun 10%. Okey, selepas tu tak adalah. Okey, ada lagi Cik Tarmizi? Itu saja yang saya boleh maklumkan setakat ini. Okey, dari segi inisiatif ni pun kita boleh maklumkan bahawa ini kita hasil kerjasama kita KPKT dengan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REDA, mana ini satu insentif lah, mana kita melihat dari segi keperluan rakyat untuk memiliki rumah ni masih lagi tinggi dan masih lagi mendapatkan orang kata permintaan yang agak tinggi lah. So ini bukan salah satu inisiatif daripada pihak KPKT sendiri lah untuk membantu rakyat untuk memiliki rumah sendiri. Ya. Baik, terima kasih kepada kita ucapkan kepada Encik Tarmizi Abdul Rahman dari bahagian perancangan perumahan di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di atas perkongsian dan juga yang spill hujung tadi tu 10%. Ya. Jadi kepada anda yang menonton dan juga yang mendengar secara eksklusif, apa Cik Tarmizi dah kongsikan, yang orang kata yang ingin join AREC ni boleh datang, terutama kepada pemain industri yang berkesempatan boleh datang, orang ramai pun boleh datang Boleh. percuma saja untuk dialih-alihkan. pameran. Ya. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi. InsyaAllah ada rezeki kita jemput lagi Cik Tarmizi Boleh. Boleh Boleh. Baik, kepada anda terima kasih kerana mengikuti segmen Kepoci KPKT daripada awal hinggalah ke hujung ini. Jangan ke mana-mana, teruskan sentiasa bersama dengan Radio KPKT. Baik, saya akhiri segmen Kepoci KPKT petang ini. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang akan datang. Saya Anas. Bye-bye. Terima kasih.